Datang bercuti di Temerloh Pahang memang tak lengkap percutian korang kalau tak singgah di Acu Ikan Bakar. First time kami tengok kedai ikan bakar Melayu penuh orang macam ni. Masa kami datang lebih kurang pukul 9 malam ni pun dah tak banyak pilihan ikan sebab kebanyakannya dah habis. Abang ni explain kat Acu Ikan Bakar ni diorang akan melalui QC dulu ikan bakar tu sebelum hantar ke table customer untuk pastikan ikan tu betul-betul masak dengan sempurna. Macam mana nak tahu dia masak? Lembut, warna dia berubah. Kalau dia tak masak lagi, dia warna jernih. Warna ni warna putih pekat. Lepas ni kalau nak makan ikan bakar segar daripada laut, dah tak perlu jauh-jauh ke Kuantan. Dari KL ke Acu Ikan Bakar Temerloh ni kurang 2 jam dah sampai. Boleh pilih nak bakar sambal ke, petai, steam halia, udang buttermilk, chili crab, banyak lagi. Korang tinggal pilih je nak masak apa. Kalau datang ramai, better ambil air tawar ni, lagi jimat. Favourite kami kat sini dia punya lala kamyong, chili crab, ikan bakar petai dengan sotong celup tepung. Lagi satu dia punya udang buttermilk. Sedap betul kuah dia. Udang pun besar. Budak-budak boleh dapat ais krim free kat sini. Taman permainan pun ada. Weekend pula ada basking. Harga ikan dekat Acu Ikan Bakar ni pula mengikut harga pasaran. Kalau cuaca okey, nelayan turun laut, murahlah sikit harga dia. Nak datang sini korang waste je Acu Ikan Bakar.